Kata orang, hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Untuk video kali ini, kita nak menjelajah ke Singapura. Hai, selamat datang ke Singapura. Okey guys, selamat pagi. Sekarang kita berada di R&R Gelapata. So kita solat subuh dan kita sarapan dekat sini sebelum kita masuk Singapura. Sebab kita akan masuk Singapura melalui second link. Kita tak masuk ikut Woodland. So kita settle solat subuh dulu dekat sini. Lepas tu kita sarapan. Lepas tu terus kita masuk Singapura. Okey, kita jumpa sebentar lagi. Okey guys, kita dah sampai second link ataupun nama lainnya Tuas Second Link. Buat masa sekarang hujan, jadi kita dapat lihat ramai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura masuk dekat sini melalui second link ni. Walaupun lokasinya agak jauh sikit daripada JB, tapi dekat sini agak kurang sesak sikit berbanding dengan Woodland. Okey, lokasi pertama kami kita ke Million Park. Orang kata kalau dah sampai Singapura, kalau tak sampai sini memang tak sah lah. Jadi kita nak tengok apa ada di sekitar ni. Okey guys, depan kita ni adalah Marina Bay Sands. Okey guys, sekarang kita berada di Golden Garden by the Bay. Kalau kita tengok, inilah pemandangan dia yang kat belakang tu. Nampak? Cantik. Tu pemandangan dia di belakang. Okey guys, pandai-pandai pakai aiskrim guys. Ni 2.60 sen. Murah kan? Tapi dalam $10. Tapi tak apalah. Kita try lah. Walaupun mahal lah, agak mahal juga. Tapi tak apa, sama je. Yang penting dapat melegakan tekak. Okey guys, sekarang kita berada di Universal Studios Singapura.
Kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni. Jom. Guys, tak masuk pun guys, kat luar je. Tak cukup masa, satu hari mana cukup. Okay guys, kalau nak beli tiket, ni dia ada kios-kios dia ni. Kios-kios dia ada kat sini. Sepanjang-panjang ada kat sini. Ni semua kios nak masuk University Studio. Okay, kita nak naik monorail. Nak menuju ke beach station. Okay guys, sebenarnya untuk pengetahuan anda, kami sekarang berada di Sentosa Island. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Orang nenek-nenek ni tak payah bayar ke? Kena bayar ke tak? Ada beli tiket je kot. Tak nampak pun ada tiket. Okay guys, kita naik monorail menuju ke beach station. Okay, sebenarnya monorail ni dah termasuk dalam package yang kami ambil ni sebenarnya. Okay guys, kita dah keluar daripada monorail ni. Dia 2 stesen dia daripada tadi. Sebenarnya bukan free pun. Benda ni dah di-include dalam kita punya package kat sini. So just kita enjoy je lah. Okay, jom kita tengok beach. Beach yang kecil style ni. Inilah beach dia. Beach resort. Nampak macam beach kan? Tapi panas. Panas gila. Bolehlah tengok ke sini. Ada pula orang mandi tengah panas ni. Okey, kita tengok beach ni secara dekat ni. Walaupun kepanasan ni, kita tengok mempantai dia memang betul-betul beach ya. Sebenarnya tak nak pergi ni panas. Tapi tak apa, dah sampai ni pasal sini seolah-olah macam laut. Tapi dia ambil sikit je kawasan laut sana. Dia ambil sikit je. Ini banyak foreigner lah. Orang-orang yang sukakan beach ni, kepanasan ni. Okay guys, ni beach dia tak besar, kecil je. Kecil, comel je beach dia. Dia ambil sikit daripada laut. Yang belakang tu laut dah tu, yang lepas pada pelampung tu dah laut. Tapi panas dia. Oi, tak tahan. Okey, kita makan tengah hari dia kat sini. Makanan Minang. Di sebelah masjid Masjid Putra atas laut. Okay guys, ni lauk dia. Kita ambil ayam goreng. Ni apa? Apa tadi? Sambal goreng. Jom. Rendang. Air. Ni total cost 31 Singapore dollar. Tapi jangan kita terus convertkan. Kalau ikut harga semasa ni masih murah lah. RM31. Kalau kita bawa $100 murah lah. Jangan terus convert ke ni, convert ke
KM memang kita terasa mahal. Okay guys, kita berada di Bugis Street. Ini adalah suasana di Bugis Street. Memang ramai orang. Dan sini memang tempat pelancong lah. Dan barang dia pun banyak yang murah-murah. So sini memang crowded lah. Barang dia pun banyak yang murah. Kita tengok apa yang boleh beli kat sini. Okay guys, kita sekarang berada di Changi Airport dijual dalam Changi Airport. Kita nak tengok dalam airport ni ada apa. Okay guys, tengok guys, ini benda yang viral. Air terjun daripada atas turun ke bawah. Nampak tu, cantik guys. Oh guys, air di daripada atas tu. Macam kena je, padahal tak kena pun. Nampak air daripada atas tu. Turun sampai ke bawah. Memang cantik. Daripada atas. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.